Kalau ada 600,000 duit tunai dalam simpanan di akaun bank, sesuai tak nak alih dalam bentuk emas? Soalan ni biasa ditanya oleh pesara. Jawapan dia sangat-sangat sesuai, tapi bukan semua sekali. Simpan duit tunai dalam bank memang selamat, tapi hakikatnya nilai duit tu semakin susut dari tahun ke tahun. Kuasa beli makin lemah sebab inflasi. Dengan 600,000 hari ini mungkin boleh beli rumah teres yang selesa. Tapi 10 tahun akan datang, nilai yang sama mungkin cukup untuk buat belian rumah apartmen yang sederhana je. Sebab itulah emas jadi pilihan ramai penyimpan bijak. Emas bukan sekadar logam berkilat, tapi penyimpan nilai yang terbukti kukuh selama ribuan tahun. Emas ni yang uniknya, nilai dia tak boleh dicetak sesuka hati macam duit kertas. Bila mata wang jatuh, emas biasanya naik. So in this case, jangan terus tukar semua 600,000 tu kepada emas. Kita kena bahagi dengan bijak. Simpan sebahagian untuk kecemasan dan keperluan tunai. Contohnya, 30 hingga 40% masih kekal dalam bentuk wang tunai ataupun dalam akaun yang mudah cair. Simpanlah dekat ASB ke tabung haji ke. Selebihnya boleh alihkan sikit demi sikit dalam bentuk emas. Mungkin 20-40% bergantung pada tahap risiko dan matlamat kewangan. Jangan buat belian sekaligus supaya kita dapat puratakan harga belian emas tu. Beli secara berperingkat. Jangan nak kejar harga murah sahaja, tapi kejar konsistensi. Bila kita simpan emas dengan disiplin dan faham tujuan dia, kita sebenarnya dapat lindungi nilai harta kita daripada dicuri secara senyap-senyap oleh inflasi. So, kalau ada 600,000 dalam akaun bank, emas boleh jadi pelindung nilai jangka panjang. Tapi jangan letak semua dalam satu bakul. Bahagikan secara bijak antara tunai, emas dan juga pelaburan lain. Bagi anda yang ada duit lebihan banyak yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, sangat disarankan untuk tukar dalam bentuk simpanan emas. Bagi yang belum ada akaun bersama Public Gold, nak daftar, boleh klik link di profil saya, boleh daftar secara percuma dan saya akan guide satu persatu sehingga anda berjaya buat simpanan emas tersebut. I'll see you in my next video. Bye!